Salam sejahtera dan hai, saya Leisian dari OUM Kelantan Learning Centre. Hari ini, saya akan menjalankan demonstrasi pengajaran iaitu tugasan ketiga bagi kod khusus HBEP 4806, tugasan gantian praktikum 2. Aktiviti keempat dalam rancangan pengajaran harian adalah bertemakan matematik iaitu membilang, menyebut dan menulis nombor 1 hingga 10. Selamat pagi semua. Hari ini cikgu akan mengajar kamu berkonsepkan matematik iaitu nombor 1 hingga nombor 10. Sebelum itu, siapa pandai menyebut nombor 1 hingga 10 mengikut turutan? Angkat tangan. Ramai yang pandai sebut kan? Tapi sebelum kita mulakan aktiviti pengajaran hari ini, cikgu akan membuka satu video lagu untuk kamu dengar dahulu sebelum kita mulakan aktiviti hari ini. Boleh? Okey, jom kita dengar sama-sama ya. Penguin, march! Left, right, go! 1, 2, 3 little penguins, 4, 5, 6 little penguins, 7, 8, 9 little penguins, 10 little penguins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 little penguins. Penguins! 10, 9, 8 little penguins, 7, 6, 5 little penguins, 4, 3, 2 little penguins, 1 little penguin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 little penguin. Penguins! Okey, setelah kamu dengar lagu yang cikgu pasang tadi, apa yang kamu pelajari dalam video tersebut? Nombor 1 hingga nombor 10. Okey, sekarang cikgu ada sediakan kotak misteri lagi ni. Di dalam kotak misteri ini berisikan apa? Siapa tahu? Okey, tak tahu tak apa. Cikgu akan buka sekarang. Tada! Di dalam kotak misteri ini berisikan kad nombor. Iaitu ada nombor 1. Terbaliklah pula. Nombor 2. Nombor 3. Nombor 4. Nombor 5. Nombor 6. Nombor 7, nombor 8, nombor 9 dan akhir sekali nombor 10. Ya, nombor 1 hingga 10. Okey, sekarang cikgu nak kamu sebut nombor 1 hingga 10 bersama-sama sekali lagi. Boleh tak? Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, nampaknya ramai murid yang pandai kira 1 hingga 10 mengikut turutan. Sekarang, cikgu nak kamu kira 10 hingga 1 pula. Kita kira secara terbalik. Boleh? Okey, dah bersedia? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, pandai. Berikan tepukan kepada diri sendiri dan kawan-kawan. Bagus. Okey, memandangkan kamu dah pandai kira 1 hingga 10 mengikut turutan dan 10 hingga 1 secara terbalik. Sekarang cikgu akan pilih beberapa nombor secara rawak dan cikgu akan memanggil kawan-kawan kamu untuk
menyebut atau memberitahu nombor yang dipegang oleh cikgu. Okey, dah bersedia? Okey, nombor yang pertama cikgu nak panggil Fatihah. Fatihah ni nombor apa? 8. Bagus. Tepuk tangan kepada Fatihah. Okey, nombor kedua. Cikgu nak panggil Jaden. Jaden ni nombor apa? Nombor 1. Pandai Jaden. Okey, ketiga cikgu nak panggil Jocelyn lah. Jocelyn ni nombor apa? 6. Betul. Okey, akhir sekali cikgu nak pilih nombor ni dan cikgu nak panggil Vijay. Vijay ni adalah nombor apa? Nombor 7. Okey, bagus. Okey, baiklah sekarang cikgu akan menjalankan satu lagi aktiviti. Okey, di atas papan putih ini cikgu telah menampau 5 nombor, iaitu ada nombor apa? Nombor 1, nombor 3, nombor 5, nombor 7 dan nombor 9. Okey, cikgu akan pilih kawan-kawan kamu secara rawak dan kamu tampil ke depan, ambil objek mengikut jumlah nombor dan letak pada nombor yang bersesuaian. Boleh? Okey, yang pertama, Laila. Laila. Okey, Laila ni nombor apa? Nombor 1. Okey, Laila ambil satu objek letak pada nombor 1. Pilih objek apa? Laila pilih pen. Okey, bagus. Satu pen. Okey, seterusnya anvil. Anvil ni nombor apa? Nombor 3. Okey, anvil pilih 3 objek. 1, 2, 3. Okey, betul. Seterusnya Fatihah. Fatihah ni nombor apa? Nombor 5. Okey, ambil 5 objek dan letak pada nombor tu. 1, 2, 3, 4, 5. Pandai Fatihah. Okey. Ali. Ali ni nombor apa? Nombor 7. Okey, Ali ambil 7 objek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, akhir sekali. Nurin lah. Ni nombor berapa Nurin? Nombor 9. Okey, Nurin ambil 9 objek. 1, 2, 3. Okey, lagi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 objek. Betul. Okey, beri tepukan kepada kawan-kawan. Okey, baiklah. Sekarang cikgu akan mengedarkan seorang sehelai kertas dan kita akan membuat aktiviti. Membuat aktiviti atau latihan pada kertas ini, ya. Okey. Cikgu akan ajar kamu tulis nombor 1 hingga 10 pada kertas ini dan cikgu nak, setelah kamu menulis nombor 1 hingga 10 pada kertas ini, cikgu akan memberi kamu stiker pula. Cikgu akan memberi kamu stiker dan cikgu nak kamu tampalkan stiker. Jika di sini nombor 1, kamu perlu tampalkan satu sahaja stiker. Jika di sini nombor 2, kamu perlu tampalkan 2 stiker. Kalau nombor 5, kamu perlu tampalkan 5 stiker. Betul. Kalau nombor 8, kamu perlu tampalkan berapa stiker? 8. Kalau 10, kamu perlu tampalkan 10 stiker. Okey, bagus. Sekarang cikgu akan edarkan kertas, ya. Tunggu. Okey, kanak-kanak. Sekarang kamu ikut cikgu, ya. Kita akan tulis nombor 1 hingga 10 bersama-sama. Okey, baiklah. Sekarang kita nak tulis nombor 1 hingga 10. Ikut cikgu, ya. Okay. Nombor pertama adalah nombor 1. Lepas tu nombor 2. Lepas nombor 2 adalah nombor 3. Lepas 3 adalah nombor 4.
Lepas nombor 4 adalah nombor 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, kanak-kanak, kamu dah selesai tulis nombor 1 hingga 10? Okey, apabila kamu dah selesai tulis nombor 1 hingga 10, cikgu akan edarkan stiker kepada kamu. Okey, cikgu nak kamu tampalkan stiker mengikut jumlah nombor. Contoh, yang pertama adalah nombor 1. Tampalkan 1 stiker. Nombor 2, 1, 2. Nombor 3, tampalkan 3 stiker. 1, 2, 3. Nombor 4, tampalkan 4 stiker. 1, 2, 3, 4. Nombor seterusnya adalah nombor 5. Jadi berapa stiker yang cikgu perlu tampal? 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Nombor seterusnya adalah nombor 6. Okey, 6 stiker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, seterusnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini adalah nombor 8. Okey, mari kita tampal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nombor seterusnya adalah nombor 9. Jadi berapa stiker yang kita perlu tampal? Ya, betul, 9 stiker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, akhir sekali. Yang ini adalah nombor apa? Nombor 10. Jadi berapa banyakkah stiker yang kita perlu tampal? 10 stiker, betul. Mari kita tampal bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey. Okey, baiklah. Adakah kamu dah selesai aktiviti yang cikgu berikan? Siapa dah selesai? Sila angkat tangan. Bagus. Okey, mari kita sebut nombor bersama-sama mengikut turutan. Sekali lagi, boleh ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, jumlah stiker yang kamu tampal betul ke tidak? Tak apa. Semua orang hantar kepada cikgu dulu. Nanti cikgu akan buat semakan, ya. Baiklah. Aktiviti dan proses pengajaran dan pembelajaran kita sampai di sini sahaja. Kita jumpa lagi. Bye. Sekian sahajalah aktiviti pembentangan pengajaran saya pada hari ini yang bertemakan matematik, iaitu membilang, menyebut dan menulis huruf 1 hingga 10 secara turutan, 10 hingga 1 secara terbalik. Sekian, terima kasih.